Assalamualaikum geng. Mic. Jelas kan? So dia ada magnet kat sini. Mudah kan pakai? So sekarang ni kita makan dekat MMA. MMA Espak Senayan. Jom teman saya makan. Kat sini kan ada apa tau? Sekejap Kat sini ada, sana aku dah tunjuk. Ada char kway teow, sate. Padu geng. Dia punya char kway teow dengan sate dia. Dekat situ stage. Dekat sana tu tempat jualan. Kat sana. Situ dia punya cashier. Kat sana tempat jualan. Sana ada sate, ada Maggi, ada ramen, ada western. Situ pun ada western. Ada kumpul leko. MMA Espak Senayan. Kat sana ada tempat futsal dengan pickleball. So dekat sana pun ada kedai makan lagi. Yang tu. Tu ada kedai makan lagi kat situ. Habis kan. So santai makan dekat luar. Kat sana bawa bumbung, kat sini dekat luar. Okey dia punya ni. Okey. Dua yang tadi ke? Dua tadi kan dia buat baru. Abang tanya ni MMA kat ni lah ya? Sama. Saya tanya dia sama owner lah? Tak, yang tu kawan. Ni yang kat tadi budak yang dia cashier. Dia panggil cashier ke? Yang kat tadi. Yang kat tadi ni. Mungkin geng anak Cik Pai. Kalau ikutkan, hari ni ada podcast tau. Hari ni ada podcast tapi Alung tengah busy lah. Alung tengah busy. Min Hamzah tengah busy. So podcast ni ada nama aku je lah. Aku je lah yang bebel. Okey kan? Kita ambil podcast hari ni. Kita bincang buat apa? Kita ulas buat rezeki lah. Alhamdulillah. Setiap orang yang wujud tu Tuhan dah tuliskan rezeki dia. Betul kan? Dapat makan yang sedap pun rezeki. Dapat yang kesihatan yang baik pun rezeki. Dapat circle yang hebat pun rezeki. Dapat perasaan rindu pun dinamakan rezeki. Betul tak? So cuma kita dulu silap rezeki ni objektif. Itu yang silap. Kita tahu rezeki tu duit. Sebenarnya rezeki ni subjektif. Kesihatan, circle yang baik, family yang baik. Lepas tu dapat makan benda yang sedap, dapat makanan, minuman. Lepas tu dipermudahkan segala urusan, jumpa orang-orang yang maha hebat, yang baik.
kan, yang memahami itu pun adalah satu bentuk rezeki kan. Aku bukanlah tahu siapa nak sembang pasal rezeki ni. Nak kata aku ustaz pun tak, nak kata aku orang hebat pun tak. Tapi alhamdulillah aku direzekikan dapat circle yang hebat, dia banyak bagi nasihat, dia banyak bagi pandangan. Dan aku percaya rezeki tu memang daripada Tuhan. Manusia atau benda-benda lain tu hanyalah perantara je dia. Yang lain tu semua daripada Tuhan. Ni kadang kita fikir kita tak dapat rezeki yang banyak, kita dah bersangka buruk dengan Tuhan dah. Tak boleh macam tu. Cuma bila kita dapat rezeki yang banyak, lebih daripada orang lain, kita dah mula sombong. Pun tak boleh juga kita cara macam tu kan. Kalau fikir logik Kalau fikir logiknya lah kan, bersangka baik dengan Allah ni memang akan mendatangkan rezeki. Tapi luar logik tu, bila kita bersedekah, kita boleh menjemput rezeki. Sekitar yang bersih boleh mendatangkan rezeki. Kesabaran, selawat, istighfar, zikir, antara punca rezeki datang kat kita. Kebersihan. So, sebelum kita kenyang dengan sate, kita try ni pula. Kat sini, kat MMA ni kan, aku tahu kenapa aku suka sangat makan kat sini. Sebab aku first datang dulu, aku makan juga nasi goreng apa semua kan. So, start tahun ni aku datang sini, aku akan makan ni je. Chow kway teow dia dengan dia punya sate. Chow kway teow dia sedap. Sedap. Sungguh sedap. Boleh lawan yang, kalau korang pernah makan lah, chow kway teow dekat depan KL Gateway tu kan. Yang ni setanding dengan dia, sama level dengan dia. Siapa yang pernah rasa lah kat depan KL Gateway tu, dekat depan apartmen apa lah nama dia, Lestak Angkasa. Kat Kerinci tu. Kalau korang tengok ada berada lori tu, yang tu memang chow kway teow paling sedap lah bagi aku lah, dekat aku lah. So sini antara yang boleh champion dia. So nak sampai ke sini hari ni pun sebenarnya tak ada dirancang pun. Atas rezeki juga. Alhamdulillah, Tuhan izinkan rezeki tu datang dengan tiba-tiba, ada modal lebih, kita datang sini buat family. Cuma bila kita diuji dengan rezeki yang banyak, kalau kita dapat rezeki yang banyak pun, itu salah satu ujian juga sebenarnya. Kalau kita diuji dengan rezeki yang banyak, dan sekali-kali kita jadi macam contoh orang lain yang tak bagus, yang negatif, yang terpaksa sombong, yang kena sombong kan. Tapi alhamdulillah, kebanyakan yang aku jumpa tak ada yang sombong pun. Ramai dia orang yang
Sebab aku peniaga juga kan, walaupun aku peniaga kecil. Dia je yang berkongsi rezeki. Macam aku beli barang niaga dekat Maidin kan. Ada kotak infak ke, kotak wakaf ke. Ramai je yang berkongsi rezeki dekat kotak tu. Walaupun kotak daripada Maidin tu sendiri ke, ataupun infak Quran ke apa ke kan. Ramai je. Kalau pergi ke masjid pun macam tu. Ramai je orang-orang yang level elite yang boleh kongsi rezeki dengan kita. Tu kan cakap level macam kita B40 ni tak ada yang sedekah. Ramai. Nak tengok ramai tak ramai, tengok hari Jumaat. Apa ramai yang sedekah makanan, apa ramai yang sedekah kat tabung. Ramai. Cumanya ada segelintir orang yang bila dia dah ada rezeki, dia mula sombong. Lepas tu dia fikirkan orang lain kenapa tak berjaya macam ni apa semua. Sedangkan dia lupa yang rezeki dia tu dipermudahkan tu atas circle-circle, atas doa-doa orang, atas usaha dia sendiri. Yang sebelum ni dia tak masuk rezeki yang semewah tu. Tu nasihat aku lah kan, pendapat aku lah. Kalau korang ada pendapat lain, alhamdulillah boleh komen dekat ruang komen kan. Tapi podcast ni, dalam podcast ni, aku tahu kenapa video aku nak sebut podcast lah. Sebab aku minat dengan podcast. Benda yang boleh ada soalan, ada jawapan, ada ilmu, ada penerangan. Aku suka benda-benda macam tu sebenarnya. So sebab aku ciptakan podcast asal jadi ni. Podcast asal jadi ni, sebenarnya aku boleh luahkan pendapat aku, luahan aku. Kalau korang tak setuju, macam okey. Kalau korang setuju, pun bagus. Boleh setuju kat ruang komen pun boleh. Boleh nak argue kat ruang komen pun boleh. Kebanyakan podcast, kebanyakan orang yang famous. Betul tak? Ni aku nak buat nak rezeki nak kongsi rezeki pandangan, rezeki dari bab pandangan, bab usaha daripada orang-orang biasa. Mana yang sekitar-sekitar Seremban ataupun dekat dengan kawasan aku, boleh DM ku, boleh komen ku, kita buat podcast. So kita bincangkan satu isu, dua isu, apa pendapat, apa pandangan, apa efek dia kan. Aku ajak orang semua, mana tahu kan, daripada situ kita boleh eratkan hubungan, silaturahim, bertukar pandangan, bertukar pendapat. Tak semestinya pendapat kita berbeza, kita tak boleh bersama kan. So daripada kita sembang bab rezeki hari ni, kita tahu bila kita bersangka baik, bila kita sedekah, bila kita buat baik, kita usaha, rezeki tu datang. Rezeki tu subjektif, datang daripada segi kesihatan, makanan, pendapatan, nasihat, perasaan rindu, perasaan, itu semua adalah rezeki. Betul tak? Waimah kita bertemu, kita berjumpa pun, itu pun dipanggil rezeki. Ganda bang. Sebaik abang minta tak letak sate ke tidak, rezeki lah tu kan. Ni
Tu aku recommend gila lah. Memang char kway teow dia sedap gila. Tak semua orang direzekikan kebolehan masak yang sedap. Orang yang pandai masak lain, orang yang suka masak lain. Tapi ini memang sedap. Thank you. Kita dah ni. Apa ni senang. Habis dah lebih. Okay. Mana siapa-siapa yang nak join podcast ke ataupun bersembang dengan ada rekod dekat YouTube, boleh je. Boleh kau DM aku ke, komen dengan aku ke, datang ke tempat aku niaga ke, datang ke Somban ke. InsyaAllah kita boleh sembang sama-sama, kita boleh buat podcast. Ada isu, tak salah untuk kita berbincang kan. Nah, so kita kena jadi orang yang paling apa? Paling open minded dengan semua isu. Yang saling tak menyalahkan dan yang saling usaha untuk membetulkan. Aduh, ajab. Dapat tak dapat? Okay. Terima kasih join dekat podcast Asal Jadi. Thank you.